Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Hujan lebat berterusan di utara Semenanjung menyebabkan keadaan banjir di Perak, Kedah dan Pulau Pinang bertambah memburuk dengan jumlah mangsa yang dipindahkan di pusat pemindahan sementara terus meningkat kepada 4,743 orang malam ini berbanding 4,252 orang petang tadi. Di Perak, jumlah mangsa banjir yang melanda 4 daerah terus meningkat kepada 2,806 orang melibatkan 955 keluarga setakat 8 malam ini berbanding 2,496 orang melibatkan 857 keluarga petang tadi. Di Perak, jumlah mangsa banjir yang melanda 4 daerah terus meningkat kepada 2,806 orang melibatkan 955 keluarga setakat 8 malam ini berbanding 2,496 orang melibatkan 857 keluarga petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Perak memaklumkan satu lagi PPS dibuka di daerah Manjung iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Pantai Remis menjadikan keseluruhan 25 PPS sedang beroperasi di daerah Larut, Matang dan Selama, Manjung, Kerian dan Perak Tengah. Di Pulau Pinang, sebanyak 7 POS dibuka dengan 928 orang daripada 252 keluarga ditempatkan sehingga 8 malam ini dan jumlah itu meningkat berbanding 749 mangsa daripada 225 keluarga ditempatkan di 8 POS petang tadi. Menurut laman web info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 2 daripada 4 POS di seberang Perai Tengah SPT ditutup 7 malam tadi iaitu Dewan Banjir Gua Jering dan Sekolah Rendah Islam Mahat At-Tarbiyah Gua Jering. Manakala 2 lagi masih beroperasi iaitu SK Gua Perahu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Pasir. Pada masa sama, sebuah PPS baru dibuka di seberang Perai Utara SPU iaitu Padang Menora menjadikan kini 4 PPS di daerah itu termasuk SK Lahayoi, Pusat Penempatan Banjir Labu Banting serta Sekolah Agama Rakyat Nio, sebatang yang menempatkan 734 orang daripada 200 keluarga. Satu-satunya PPS di bahagian pulau iaitu di daerah Barat Daya pula menempatkan 24 mangsa daripada 9 keluarga di SK Tan Sri Awang Saleh. Sementara itu di Kedah, jumlah mangsa tidak banyak, berubah dengan 1,009 orang daripada 312 keluarga ditempatkan di 8 PPS setakat 9 malam ini berbanding 1,007 orang daripada 311 keluarga petang tadi. JPBN Kedah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa itu adalah dari daerah Kulim dan Kuala Muda. Sebanyak 957 orang daripada 288 keluarga di daerah Kulim ditempatkan di 7 pos iaitu Sekolah Menengah Agama SME, Ihsaniah Jangkang SK Pagar Museh, Dewan Orang Ramai Sungai Karangan, Surau Kampung Padang Mehak, Surau Taman Sang Kancil, Dewan Kampung Payetok Betok dan Sekolah Rendah Jenis Kina SRJC Kaimin. Sementara itu di daerah Kuala Muda, sebanyak 52 orang daripada 24 keluarga ditempatkan di PAX SJ Kesicong, Cheng. Menurut kenyataan itu, Baling, keadaan banjir di Kedah semakin buruk apabila beberapa kawasan di daerah Baling, Kulim, Pendang dan Pokok Senat dilanda banjir susulan hujan berterusan sejak petang tadi. Di Baling, antara kawasan terjejas ialah Kampung Weng, Kampung Tajung Merbau, Kampung Lubuk Pedati dan Kampung Seberang Pekan. Susulan itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS dibuka di Dewan Tun Lama dan Sekolah Kebangsaan SK Siong. Keadaan sama turut berlaku di daerah Kulim apabila beberapa kawasan dinaiki air dengan pasukan penyelamat menjalankan operasi memindahkan mangsa di Kampung Baru Jemeli ke PUS SK Merbau Pules. Di daerah Pokok Sena pula, kawasan yang terjejas antaranya ialah Bukit Payung, Kampung Sungai Durian dan Taman Puteri. Sementara itu, menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah,
Seramai 957 mangsa banjir ditempatkan di 7 PPS di Kulim setakat pukul 8 malam tadi. Selain itu, 52 mangsa kejadian fenomena air pasang dan ombak besar di Kampung Huma, Tanjung Dawai di daerah Kuala Muda pada kemarin masih berlindung di PPS Iki, Chung Cheng. Bomba selamatkan 8 individu, termasuk seorang. Kanak-kanak terperangkap banjir di Kedah, Changlong. 8 sekeluarga berdepan detik cemas apabila mereka terperangkap dalam kawasan dusun di Kampung Wang. Perai yang paras air sungainya melimpah akibat hujan lebat. Pusat Gerakan Operasi PGU, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Kedah dalam kenyataannya berkata, pihaknya menerima panggilan jam 8.11 malam tadi. Berikutan itu, sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Bukit Kayu Hitam yang diketuai Pegawai Bomba Kanan PBK pertama Moh Muzainim Aisyah dihantar ke lokasi bersama bantuan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM. Mangsa terdiri daripada 4 lelaki dewasa, 3 wanita dewasa berusia antara 20 hingga 50 N dan seorang kanak-kanak berusia lingkungan 10 hingga 12 tahun. Komander Operasi melaporkan bahawa setibanya di lokasi kejadian, didapati kawasan itu berlaku banjir dan pihak bomba menghadapi kesukaran untuk memasuki kawasan itu dengan jentera. Katanya, menurutnya anggota bomba menggunakan kenderaan pacuan 4 roda ke lokasi kejadian dan setibanya di lokasi kejadian, semua 8 mangsa warga tempatan itu berjaya ditemui. Katanya mereka kemudian dibawa keluar dengan menggunakan tali untuk menyeberangi anak sungai yang dipenuhi air sehingga ke tempat selamat. Semua mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat pada jam 22.32 malam katanya. Terkini, 7 sungai di Kedah lepasi tahap bahaya. Beberapa daerah dinaiki air susulan hujan lebat. Alor serta 7 sungai di negeri ini sudah melepasi tahap bahaya berikutan hujan. Berterusan hari ini, berdasarkan lama info publik banjir, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memaklumkan semua sungai itu membabitkan daerah Sek Yan, Baling, Pendang, Bandar Baru. Semua sungai berkenaan menunjukkan tren menaik. Dalam pada itu, setakat ini berdasarkan tinjauan di media sosial mendapati beberapa kawasan di daerah di negeri ini seperti di Kodiang dan Changlon, Kubang Pasu, Kulim, Pendang dan Sek sudah dinaiki air. Tinjauan mendapati orang ramai turut membuat hantaran video. Di media sosial mereka memaklumkan kawasan mereka dinaiki air namun masih terkawal. Difahamkan, pasukan penyelamat termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Kedah dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia OPM, Kedah sudah bersiap sedia dan melakukan pemantauan di lokasi yang dinaiki air. Mangsa banjir di Perak meningkat, lebih 2,800 orang dipindahkan. Ipoh seramai 2,806. Mangsa banjir daripada 955 keluarga di negeri ini ditempatkan di 25 buah pusat pemindahan sementara PPS. Setakat pukul 8 malam ini, jumlah itu meningkat kepada 635 orang berbanding angka yang direkodkan pada pukul 8 pagi tadi, iaitu seramai 2,171 orang. Menurut laporan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, daerah Larut, Matang dan Selama LMS merekodkan jumlah mangsa terbanyak seramai 2,006 orang, diikuti Manjung 533, Kerian 162 dan Perak Tengah 105. Katanya, bagi daerah UMS, Sekolah Kebangsaan SK, Simpang yang dijadikan sebagai PIS merekodkan jumlah mangsa banjir teramai, iaitu 398 orang daripada 127 keluarga. Di Manjung, daripada 4 PPS yang dibuka, SK Sungai Batu di Pantai Remis mencatatkan paling ramai mangsa banjir iaitu 297 orang daripada 88 keluarga. Di Perak Tengah pula merekodkan seramai 105 orang daripada 30 keluarga yang ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK, Layang-Layang Kiri Parit. Di Kerian pula seramai 162 mangsa daripada 44 keluarga berada di Kampung Diu. Katanya di sini hari ini,
Hampir 4,000 mangsa banjir di 3 negeri utara dipindahkan. Gelombang banjir mula melanda di sebelah utara Malaysia dengan hampir 4,000 mangsa daripada lebih 1,200 keluarga dipindahkan ke 40 pusat pemindahan sementara PPS di 3 negeri iaitu Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Berdasarkan kemas kini di laman web Laporan Info Bencana, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM setakat 3 petang 24 Oktober, Perak paling teruk terjejas dengan lebih 2,300 mangsa dipindahkan ke 24 di 4 daerah terjejas iaitu Larut, Matang dan Selama LMS, Manjung, Perak Tengah dan Kerian. Keadaan banjir di beberapa kawasan di Perak agak teruk dengan banjir akibat hujan lebat berterusan menyebabkan kenderaan dan kediaman penduduk ditenggelami air sehingga hampir mencecah paras bumbung rumah. Manakala pelbagai barangan rumah dihanyutkan banjir. Kelas Malaysia Berhad Plus dalam kenyataan memaklumkan kawasan rehat dan rawat R. Taiping di Perak bagi arah utara di Lebuh Raya Utara, Selatan ditutup sementara pada 24 Oktober. Berikutan hujan lebat berterusan menyebabkan air bertakung di kawasan berkenaan. Menurut Plus, penutupan itu perlu bagi memastikan keselamatan semua pengguna Lebuh Raya. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad berkata Kerajaan Perak telah mengaktifkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mulai 9.3 malam 23 Oktober menyusuli banjir yang memburuk, terutama di Lils serta Manjung. Beliau berkata serentak dengan itu, semua jabatan dan agensi keselamatan negeri telah digerakkan ke kawasan terjejas bagi mempercepatkan operasi pemindahan dan kerja menyelamat. Tindakan pantas ini penting bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa menjadi keutamaan, katanya. Dalam satu kenyataan pada 24 Oktober, menurutnya setakat ini, sejumlah 74 aset dan kenderaan pelbagai agensi telah digerakkan ke kawasan terjejas, terdiri daripada 16 bot penyelamat, 25 lori pelbagai saiz, 8 ambulans, 12 kenderaan pacuan 4 roda, serta 13 kemah dan pelbagai peralatan keselamatan. Tambahan aset kenderaan dan sampan juga telah digerakkan ke semua lokasi berisiko bagi memastikan operasi menyelamat dapat dilaksanakan dengan segera, tersusun dan menyeluruh, katanya. Beliau turut menasihati semua penduduk di kawasan terlibat agar berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta tidak terlibat dalam kegiatan berhampiran sungai, tali air atau alur limpah sepanjang tempoh hujan berterusan ini. Sementara itu di Kedah, Posmo melaporkan sekurang-kurangnya 15 kampung di 5 daerah di negeri itu, Bandar Baharu, Kulim, Baling, Sek dan Pendang, dilanda banjir ekoran hujan lebat berpanjangan sejak 23 Oktober. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Pa Abdul Rahim Khairuddin, berkata banjir berlaku kira-kira 7 malam 23 Oktober. Selepas hujan lebat berterusan melebihi 4 jam, kemas kini Info Bencana GM merekodkan lebih 970 mangsa terkesan banjir di 2 daerah di Kedah iaitu Kulim dan Kuala Muda dan kini berlindung di 2 petis. Di Pulau Pinang pula, Info Bencana GM memaklumkan 3 PPS dibuka di 3 daerah terjejas iaitu Seberang Perai Utara SPU, Seberang Perai Tengah dan Barat Daya Pulau Pinang, untuk menempatkan lebih 550 mangsa selepas beberapa kawasan rendah dilanda banjir.